Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin afdhalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ala al huda wa dalalah ala al khair ibtigha wajhillahi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung kitab Minhajul Abidin, muka surat 49, bawah sekali. Dan asal yang keempat. Dan asal yang keempat, bahawasanya di dalam hati itu tempat pertaruhan tiap-tiap jauhar yang indah-indah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dalam hati itu adalah tempat pertaruhan. Maknanya tempat Allah simpan, tempat Allah letakkan jauhar. Jauhar ni makna dia permata. Jauhar makna dia permata. Permata yang indah-indah. Jadi kita berada di dalam fasal yang keempat, fasal yang menceritakan tentang hati. Hati kita ni, jantung, ataupun maksud dia di sini hati yang nurani, orang Melayu kata hati yang nurani, hati nurani ataupun ruhani. Bukan hati dengan makna jantung, segumpal daging, bukan hati tu. Kerana jantung ada pada binatang pun ada. Jantung ni ada, binatang pun ada jantung. Binatang pun ada hati. Mayat pun ada. Mayat yang dah mati pun ada hati, dah jantung ada. Tapi itu hati yang hissi, jantung yang hissi, yang zahir, yang bentuk dia macam sanubar, buah sanubar. Dia ada satu buah namanya buah sanubar. Sanubar ni bentuk dia macam jantung. Sebab itu orang Melayu panggil hati sanubari. Dia asal sanubari, son dengan huruf sad, sanubar, nama buah. Buah tu bentuk macam jantung, macam jantung pisang. Orang Melayu pun ambil sanubari. Sebab orang Melayu dia tidak ada huruf sad. Orang Melayu lah. Orang Melayu dulu dia sebut sad. Sebab orang Melayu dulu pakai huruf Jawi. Orang Melayu sekarang dia ABC dia tidak ada huruf sad. Maka ejaan SA bunyi sanubari.
tak ada masalah lah, itu perubahan bahasa. Jadi bukan hati yang begitu yang dimaksudkan di dalam ilmu tasawuf. Hati yang dimaksudkan adalah hati yang cahaya yang Allah letak di dalam diri kita ni. Itu yang dimaksudkan hati, yang ada pada dia perasaan, yang menerima pelajaran, itu dipanggil hati. Karena hati ini satu anggota ataupun anugerah yang Allah beri yang sangat luar biasa, yang wajib kita jaga dikarenakan beberapa sebab. Ada beberapa asas yang Imam Ghazali sebut kita kena jaga hati. Di antara sebab-sebab yang Imam Ghazali sebut kepada kita dulu bahawa kenapa kita kena jaga hati, kerana yang pertama Allah tahu apa yang ada di dalam hati. Maka bila Allah tahu, kena jaga. Yang kedua, Imam Ghazali sebut kerana hati tempat pandangan Allah. Allah dia pandang kepada hati, dia tidak pandang kepada jasad. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Itu yang hadis yang lalu. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu jaga hati? Imam Ghazali kata kerana hati adalah raja. Hati adalah raja yang diikuti. Raja ni raja yang diikut. Raja memang rakyat kena ikut lah. Dia buat undang-undang apa, ikut tak ikut, kena ikut. Dah dia raja. Hati, bila dia baik, maka rakyat dia akan jadi baik. Tangan pun baik, mulut pun baik, mata pun baik, semua jadi baik. Kerana hati itu baik, sebab dia raja. Sebab itu kita perlu jaga. Kerana bila dia jahat, seluruh anggota kita akan turut menjadi jahat. Kalau dia raja yang istiqamah, maka rakyat dia pun turut istiqamah. Sebab itulah Nabi sebut di dalam satu hadis, di dalam jasad kita ni ada satu mudghah, satu gumpalan daging. Kalau dia baik, Nabi kata idza salahat, kalau dia baik, salahal jasadu kullu, hak lain pun jasad lain jadi baik. Kalau dia tak baik ke semua. Itu sebab yang ketiga. Dan hari ini kita sambung, ini ringkasan yang lalu lah. Hari ini kita sambung. Imam Ghazali sebut kenapa hebatnya sangat hati yang perlu kita jaga. Kerana hatilah tempat Allah simpan mutiara-mutiara, permata-permata yang paling indah. Di mana? Di hati kita. Di hati kita. Apa mutiara yang indah-indah tu? Dia kata bagi penolong hamba dan tiap-tiap makna ditakut-takutkan. Ditakut-takutkan daripada sifat-sifat kecelaan. Makna ni sifat lah. Makna ni makna sifat-sifat. Dan kalau kita mengaji tauhid, ada satu sifat kita panggil sifat ma'ani kan. Makna tu makna sifat-sifat. Jadi hatilah tempat di mana Allah nak campak perkara-perkara yang hebat. Apa dia perkara yang hebat tu? Dia kata pertama-tama daripada permata tadilah akal. Akal ini satu anugerah yang pertama yang Allah campak di dalam hati kita. Akal ini menurut ulama tempatnya itu di hati, bukan di kepala. Walaupun ada perbezaan pendapat, itu kita abaikanlah. Memang ada ulama kata akal itu letaknya di atas kepala. Ada ulama lain kata akal itu di hati. Kenapa kita fikir di kepala? Pancaran cahaya akal itu terpancar di kepala kita, otak kita.
Lalu bila dia proses, dia mengenal, dia memahami, maka dia transfer ke hati. Yang mengenal adalah hati. Yang mengenal adalah hati. Otak kita ini adalah alat. Pancaran cahaya dia tu bersambung. Itu sebahagian ulama kata. Jadi akal ni di mana tempat letaknya? Di hati. Akal dalam erti kata orang Melayu kita ni, suatu kekuatan, satu sifat yang Allah beri kepada kita sehingga kita mampu berfikir. Itu akal. Itu akal lah. Kekuatan yang Allah letakkan di dalam diri kita ni sehingga kita mampu untuk berfikir, untuk memahami, untuk mengetahui sesuatu. Itu akal. Tapi di dalam bahasa Arab dan penggunaan di dalam ilmu dalam syariat ni, akal ni dia satu kalimah yang ada pada dia banyak makna. Dia ada beberapa makna yang Imam Al-Ghazali sebutkan dan bincangkan benda ni di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi Imam Al-Ghazali sebut akal ni secara ringkas lah, no? Akal ini disebut di dalam riwayat-riwayat banyak hadis. Kadang-kadang ada di dalam hadis Nabi kata ciptaan pertama yang Allah cipta adalah akal. Bila Allah kata datang menghadap, maka akal pun datang menghadap. Bila Allah kata berpaling, maka akal berpaling dan sebagainya. Ada banyak riwayat-riwayat cerita tentang penciptaan akal. Jadi akal ni sebenarnya maksud dia apa? Kalau di dalam hadis-hadis, sebahagian hadis lah, ada banyak makna. Salah satunya akal kita kata boleh memberi makna ilmu. Orang yang ada akal, maksudnya orang yang ada ilmu. Dia ni akal je no. Orang Melayu kita kata lah, dia ni akal banyak dia ni. Budak ni akal banyak tu. Itu maksud dia apa tu? Akal boleh memberi makna ilmu. Akal juga boleh memberi makna mudrik lil ulum. Maksud dia yang tadi, kekuatan yang Allah beri supaya kita boleh berfikir. Itu pun makna akal juga. Dan kadang-kadang, ini yang kita jarang dengar, apa dia? Kadang-kadang akal memberi makna ruh. Akal maknanya ruh. Ini saya cuma kongsilah benda ni, benda yang ekstra, benda tambahan, maklumat tambahan. Kadang-kadang zaman lah ni, internet ni luas. Kadang-kadang orang sebarkan hadis. Kadang kita ada jumpa mungkin hadis-hadis yang macam saya sebut tadi lah. Allah ciptakan akal. Makhluk yang pertama Allah buat akal. Allah panggil datang menghadap, dia datang menghadap. Akal boleh datang menghadap. Apa maksud dia? Sebahagian ulama berpendapat itu bukan maksud akal yang kita fikir tu. Itu bermaksud ruh. Karena salah satu nama bagi akal itu adalah ruh. Ada juga dalam riwayat lain yang ulama tafsir makna dia akal ni apa? Akal ni satu malaikat. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan akal ini salah satu daripada malaikat kerubiyin yang namanya adalah akal. Dan sebut dalam hadis dia malaikat pertama yang Allah cipta. Namanya akal. Dialah empunya qalam, sahibul qalam, yang mencatat di Lauhul Mahfuz. Malaikat yang mencatat di Lauhul Mahfuz. Ni sebahagian pendapat ulama, bukan mesti sebegitulah. Pendapat ulama ni mentafsirkan hadis banyak macam-macam. Salah satu berpendapat bahawa ada malaikat yang pertama Allah cipta, namanya akal, berdasarkan hadis inna awwala al-makhluqat. Disebut ulama sebut malakun karubi. Dia kata satu malaikat daripada karubiyin yang bernama al-aql. Yusamma al-aqla, nama dia adalah akal. Yang ni Allah cipta mula-mula. Lalu Allah perintahkan dia untuk mencatat di Lauhul Mahfuz. Dialah malaikat pertama yang dicipta, lalu dia pun mencatat di Lauhul Mahfuz.
Dan lain-lain makna lagi lah. Ini maklumat-maklumat tambahan sahajalah tentang akal. Sebab apa saya cerita? Sebab dulu masa saya pernah mengaji dulu, masa mula-mula mengaji, kita dengar bacaan-bacaan kitab menceritakan tentang ciptaan pertama. Lalu kita kurang faham bila ada hadis-hadis yang menceritakan tentang akal. Kenapa? Kerana apa? Kerana kita tasawur tak kenal. Definisi tentang akal tu kita tak faham. Rupa-rupanya akal ada banyak makna. Tak semestinya akal tu maknanya akal yang duduk kat kepala ni yang kita guna untuk berfikir. Jadi saya kongsikan kepada ibu-ibu ayah-ayah tentang akal ni dia ada beberapa makna. Itu sahajalah, itu sahaja. Dan akal merupakan anugerah yang besar. Sebab itu dikatakan dia permata yang indah yang Allah campak dalam hati kita. Kerana orang kalau tak ada akal, kita panggil dia apa? Gila lah. Gila. Orang gila ni ada apa pun tak guna. Betul tak? Dia kalau kaya pun tapi gila, habis. Tak ada nikmat kaya tu. Kaya gila lah dia ni. Dah kaya gila pula. Dia kalau kaya lah. Kalau gila-gila. Tapi kalau dia kaya dan gila, habis lah. Kalau dia cantik tapi gila, siapa nak kahwin dengan dia? Cantik gila, orang Melayu dah cantik gila. Cantik gila tak mau. Kalau cantik gila tak mau. Tapi gila kita tu bersangatan lah. Orang Melayu kita ni, dia punya mubalarah dia tu kan. Bila sangat cantik, orang kata cantik gila. Kaya sangat, kaya gila. Tu secara umum. Tapi kalau orang utara lain, dia mampu. Cantik nak mampu, lawa nak mampu, kaya nak mampu. Tu nak mampu pula. Pelik-pelik sikit orang Melayu kita ni. Dah cantik nak mampu pula. Tu pun tak mahu. Dah cantik nak mampu, siapa nak kahwin dengan dia? Ala kulli hal, gila ni satu sifat yang orang tak mahu. Kerana hilang satu anugerah yang paling besar yang Allah letak pada diri kita, akal. Dapat pilih nikmat apa pun, tapi kalau dia tak ada akal, tak ada guna. Tak ada guna. Dan akal ni Allah letakkan kepada kita lah yang membezakan antara haiwan dan manusia. Binatang dia bukan tak boleh fikir. Dia Allah beri kepada dia semula jadi. Kepandaian tu Allah set semula jadi. Binatang tak payah belajar cari makan, dia dah pandai untuk hidup macam mana. Binatang Allah dah beri kepada dia daya usaha untuk hidup. Secara naluri kita panggil kan, dia fikirlah tu, tapi dia bukan ada akal yang macam kita. Dia tidak pandai kias. Dia tidak ada ilmu mantik, dia tidak pandai kias. Dia tak ada kias. Kita kalau kita ni pi mengembara di seluruh dunia pun, kita reti cari tandas. Betul tak? Kita tahu di mana tandas. Boh pilah lambang tandas tu macam mana pun, kita tahu ni tandas. Kerana manusia ni Allah beri ilmu tu kias. Kita pilah di mana pun dunia ni, kita tahu mana tong sampah. Betul tak? Kita pergi Al-Ustaz pun tahu tong sampah tu macam mana. Kita pergi kat Johor pun kita tahu tong sampah macam mana. Walaupun pattern bentuk dia berbeza. Kita masuk pilah supermarket mana pun kita tahu ini tong sampah. Bentuk macam mana pun kita kenal. Kerana manusia Allah bagi ilmu kias. Binatang dia tak boleh macam tu. Dia kalau dia kena yang tu saja. Dia tak pandai kias benda-benda lain. Sebab tu burung kena tipu dengan orang-orang. Kerana dia tak pandai kias. Dia ingat jenis pakai topi kat sawah padi kan. Jangan tahu orang. Tahu kan. Kat sawah padi tu kan depa bubuh baju, depa bubuh topi, burung terus tak berani nak kacau. Dia ingat tu orang. Dia bukan tak kenal orang, tapi dia tak pandai kias, dia tak reti beza. Dia tak pandai kias dia salah. Nak bagi takut beruk, letak batu rimau, pergi kat Teluk Senangin, rimau macam apa? Atas pokok ada rimau, atas kedai, atas meja ada rimau. Kita tengok tak takut. Pasal apa?
Pasal kita tahu tu bukan rimau. Tapi monyet ni dia tak pandai. Bila dia tengok, dia rasa tu macam rimau. Tapi monyet lah pun cerdik lah. Dia pun belajar dah sikit-sikit. Dia tengok tak ada apa rimau. Tapi buruk pandai, kita tak rimau kan. Dia memang tak berani mula-mula. Tapi dia pitas tu, dia baling benda. Kan, perasan tak? Kalau kat kampung-kampung kan, kalau kita tak kat kebun, orang kebun lah tak rimau. Dia tak berani. Dia memang tak berani sebab dia tak tahu. Dia ambil benar, dia baling. Pum. Tak melawan pun dia lah. Tak melawan. Esok dia pergi dekat lagi. Pum. Tak malah. Lah kali rimau tu dia naik atas pokok. Itu monyet. Dia pandai reti je lah. Cuma itu Allah bagi kepada dia naluri. Lembu pun dia, dulu kita kata bodoh macam lembu, tapi sebenarnya manusia lagi bodoh dari lembu. Lembu pun kadang-kadang dia pandai nak melintas, dia nak jejantas. Tengok dalam satu video tu, lembu naik atas jejantas. Pandai lembu. Abang biras saya, dia buka pondok di Kedah. Pondok dia tu di tengah bendang. Nak masuk keliling tu bendang lah, petak sawah padi kan. Lalu dia di bahagian depan ni, dia tak pagang keliling, dia pagang depan saja. Pondok tak siap lagi, tapi pagang dah siap. Mak dia tanyalah, Kak Ipah lah, tanya, abang buat pagang ke depan siapa? Dia kata tak mau bagi kambing masuk. Kambing dia dalam tu dia tanam lah pokok bunga lah apa. Dia suka tanam bunga, beras ni. Dia buruh pagar. Pasal apa? Tak mau bagi kambing masuk, duk makan bunga dan sebagainya. Tapi yang pelik kena makan juga. Masuk ke mana? Lepas tu sehari tu dia pergi, rupanya kambing ni pandai juga rupanya. Dia jalan atas niti atas batas sawah tu. Dia punya pusing belakang masuk air. Pandai rupanya kambing lah. Ingatkan kambing tak pandai. Tak boleh dah nak bodoh apa kambing, bodoh apa lembu tu. Dia pada cerdik. Selingan lah. Itu naluri lah, naluri. Kerana binatang ni Allah beri kepada dia naluri untuk hidup. Allah beri kepada dia naluri walaupun dia tak ada SPM, tapi dia pandai cari makan. Naluri. Apatah lagi manusia. Sebenarnya manusia ni lebih nak hidup ni kita akan usaha. Manusia ni dia akan usaha kerana Allah tambah ekstra kepada dia akal. Binatang pun tak ada akal, tetapi Allah beri naluri, dia akan cari makan dengan anugerah yang Allah bagi. Tapi manusia ni Allah bagi lebih. Apa yang lebih? Manusia dia boleh fikir akibat daripada suatu tindakan. Ini binatang tak boleh fikir akibat satu tindakan. Itu fungsi akal. Akal boleh fikir yang baik untuk dia, yang tak baik untuk diri kita. Akal ini fungsi dia fikir untuk masa depan. Kalau kita buat benda ni, apa akibat dia? Baik tak baik? Kadang-kadang baik, kadang tak baik. Dia berbeza dengan syahwat ataupun nafsu. Nafsu dia hanya fikir pada masa sekarang. Nafsu ni dia nak kesenangan sekarang tanpa memikirkan masa depan. Sebab tu budak-budak walaupun gigi dia sakit, gigi dia berlubang, tapi kalau dia nampak coklat dengan aiskrim, dia nak juga. Kerana akal dia tak jenuh lagi. Orang kita kata akal tak jenuh. Akal dia tak panjang. Kerana dia hanya ada keinginan. Bagi aiskrim ke dia, padahal dia batuk, padahal dia sakit gigi, tapi dia nak makan juga. Kerana yang dia tahu sedap waktu tersebut. Dia tak tahu saat lagi tengah malam dia nak teriak pasal dia sakit gigi. Kerana akal dia tak jenuh. Dia tak fikir. Dia tak ada akal yang panjang. Dia tak sihat, tapi kalau tengah-tengah panas tengok abang kakak dia main, dia pun nak ikut sama. Kenapa? Kerana akal dia tak jenuh, tak panjang. Jadi sebab itu yang membezakan antara akal dengan syahwat ni, dia nak yang masa sekarang. Sekarang ni apa yang seronok, apa yang baik untuk dia nak. Tapi akal Allah anugerah supaya kita fikir. Sebab itu bila sesuatu diri kita ini, bila
dikuasai syahwan ataupun nafsu, maka hati kita, akal kita akan jadi buta. Kerana dia dah dia tak nampak masa depan. Hubbuka lisyai yu'mi wa yusim. Cinta kamu kepada sesuatu itu membutakan dan memekakkan. Dia tak nampak dah akibat, dia dah tak mau dengar dah nasihat. Itu kerana akal dia dah tak boleh berfungsi. Kadang-kadang dia fikir tapi tak mau, dia tolak akal. Iaitu cinta membuta. Cinta itu buta, orang Melayu kata. Itu daripada hadis Rasulullah. Ni Nabi kata, ni hadis Nabi. Nabi kata hubbuka lisyai yu'mi wa yusim. Cinta kamu kepada sesuatu membutakan dan memekakkan. Orang Melayu kata cinta itu buta. Orang Melayu kita ni ambil dari hadis Rasulullah. Buta, boleh membutakan kerana kita dah tak nampak akibat. Dan kebanyakannya lah kebaikan, nafsu kita ni dia suka yang baik-baik, dan kebanyakan yang baik-baik itu tak baik. Nafsu kita ni suka yang menyeronokkan, kebanyakan yang menyeronokkan itu tak baik. Akal kita ni fikir yang baik pada masa akan datang, tapi kebaikan itu kebanyakannya tak seronok. Sebab itu Nabi kata syurga dikelilingi oleh benda yang kita tak suka. Neraka huffat bil makarih, huffatin nar bisyahawat. Neraka ni dikelilingi dengan sesuatu yang nafsu kita suka. Sebab itulah ulama kata apa? Kalau kita fikir satu benda ataupun satu keputusan, pilih antara A dan B, tiba-tiba kita tak tahu mana yang lebih baik, maka ulama kata tengok mana yang lebih nafsu kita tak suka. Kerana nafsu kita tu suka kebanyakan yang tak baik. Dan benda ni berdasarkan di dalam ayat Al-Quran juga. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi engkau tak suka kepada sesuatu, sedangkan Allah jadikan banyak kebaikan di dalam sesuatu yang kau tak suka tu. Ni Al-Quran sebut macam tu. Kerana ghalibnya macam tu, bukan kesemua, tetapi ghalibnya secara asasnya kita ni, benda yang kita tak suka itulah banyak kebaikan. Asa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ayat yang lain Tuhan kata boleh jadi engkau tak suka sesuatu tapi dia baik kepada engkau. Boleh jadi engkau suka sesuatu tapi tak baik. Jadi kita kadang-kadang kita rasa tak baik tapi kita nak juga. Itu bermakna itu nafsu. Sebenarnya akal ni dia boleh nampak. Dan yang kita kata yang menyebelahi akal ni, kalau benda tu memang tak baik. Inilah yang menyebabkan kita kadang-kadang tak faham. Sebab kita rasa hati kita nak, tapi rasa macam tak baik, tapi hati kita dah nak. Jadi maka menyebabkan kadang-kadang hati kita tu tutup akal, lalu kita tidak faham kebaikan, dan akhirnya membawa kepada kita menyalahkan takdir. Ini kalau orang yang kurang iman dia salahkan takdir. Kenapa? Kerana benda yang diterima tu tak baik, dan dia kata semua ni tak elok untuk dia. Sebenarnya benda yang tak baik itu banyak kebaikan, cuma kita yang tidak faham. Sistem Allah buat dunia ni, dia adalah apa yang Allah pilih untuk kita sebenarnya yang terbaik. Tapi bukanlah bermakna kita tak payah ubah dah kan. Kehidupan kita ni boleh dah saya nak berubah ustaz. Saya tak mau duduk dalam keadaan saya yang sekarang. Macam mana? Contohnya, saya sekarang ni miskin, tak ada duit. Saya nak jadi kaya. Boleh? Boleh. Silakan berubah. Silakan mintalah doa pada Allah nak berubah. Bukankah Allah dah pilih kita untuk jadi sesuatu? Allah dah pilih. Ada orang Allah pilih dia miskin, kerja pagi petang siang malam, tak kaya-kaya. Ada orang Allah pilih kerja dia apa? Sains saja.
Tapi kaya yang faham, bukan kerja buat apa-apa, pelur pun tidak, sains je. Kerja ada sains, duit masuk berkepuk-kepuk. Tak tahulah kerja apa, tapi kerja dia macam tu. Kerja dia senang, lenggang, tengok arah orang buat kerja, orang ni buat kerja, orang tak suat, ada sains, duit masuk. Ada orang Allah beri macam tu. Allah dah pilih dah. Bukankah pilihan Allah yang terbaik? Boleh tak kita doa minta yang berlawanan dengan apa yang Allah pilih? Sebenarnya tidak ada masalah selagi kita beradab dengan Allah. Apa maksud beradab dengan Allah? Beradab dengan Allah ini maksud dia, ini akalnya akal. Saya cerita tentang cara kita berfikir yang betul. Beradab dengan Allah dengan makna kata kita meyakini apa yang Allah pilih itu terbaik untuk kita. Kalau kita nak minta, maka minta yang Allah pilih, bukan minta yang kita pilih. Contoh macam mana ayat yang ulama ajar kepada kita di dalam berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, jika kekayaan itu baik untukku, maka kurniakanlah aku kekayaan. Kalau kita nak minta kaya, contoh, ada orang tak kahwin, dia nak kahwin, maka doalah, ya Allah, jika kahwin itu baik untuk aku, maka datangkanlah jodoh yang baik-baik untuk aku. Maksudnya kita letakkan kepada, sandarkan kepada Allah, kerana pilihan Allah yang terbaik. Ataupun ada juga doa yang Allah, yang ulama ajar macam ni, ya Allah, kurniakanlah aku kekayaan dan jadikanlah ia baik. Kena minta doa baik. Anak kita tak tahu kaya tu baik ke tak baik. Pilihan dunia ni sebenarnya kita tak tahu mana yang baik. Akal kita ni tak panjang. Apa yang kita nak, yang macam Tuhan sebut tadi, boleh jadi kita nak, kita suka tapi tak baik. Sebab itu bila kita nak minta sesuatu, tambahkan di belakang doa tu, ya Allah, aku bermohon engkau anugerahkan kepada aku sesuatu ini dan jadikan ia kebaikan untukku. Minta jadikan kebaikan. Ada juga yang lebih, ada yang lebih tinggi lagi, orang yang lebih pasrah, dia kata apa? Ya Allah, jika perkara ini baik, maka takdirkanlah ia kepadaku. Ini doa istikharah, ya. Doa istikharah, ya Allah, jika engkau tahu di dalam ilmumu bahawa perkara ini baik untukku, maka engkau takdirkan ia. Maka kita perlu sandarkan. Kenapa? Karena yang Allah nak itu sebenarnya lebih baik dan kita tak tahu. Maka kita serah pada Allah. Memang kita nak, tapi adabnya. Sebab tu kita kalau nak minta kepada orang, kita ada kalau lah kan. Contoh anak dia nak minta kepada mak, saya kalau boleh nak esok nak pergi ni, kalau mak izin saya nak pergi lah. Kalau mak izin, betul tak? Itu nama anak yang beradab. Lain lagi mak nak pergi lah esok, ni lah, habaq dia nak pergi, mak bagi tak bagi dia nak pergi, itu lain. Itu lain kan. Anak ni dia ada macam-macam. Ada yang dia hanya nak cerita dia bukan minta izin, dia hanya nak cerita, mak esok saya nak pergi ni no. Ataupun ayah saya nak pergi. Dia bukan minta izin, dia bagi tahu. Bagi tak bagi, dia nak pergi. Dia seolah-olah macam tu kita dengan Tuhan. Ya Allah, saya nak kaya. Baik tak baik, nak juga. Seolah macam tu. Ada anak yang beradab ni, dia kata, mak kalau mak izin saya esok nak pergi sekolah, ada program. Contohlah, contoh. Ni contoh saja. Kalau mak bagi, saya nak buat itu. Macam mana kata Imam Asy-Syafi'i? Mak dengar kata di Madinah ada seorang alim yang luar biasa, Imam Malik. Kalau mak izinkan saya nak pergi, kalau mak tak izinkan saya duduk dengan mak. Walaupun nak pergi mengaji tu benda baik, tapi adab dia dengan mak dia. Kalau mak izinkan saya nak pergi sambung mengaji di Madinah. Imam Syafi'i waktu tu berumur berumur apa? Berumur berapa tahun? Tak sampai berumur 10 tahun. Kita 40 tahun, perambat nak pergi sekolah tak mau pergi. Imam Syafi'i minta nak keluar bumi Mekah kerana nak menuntut ilmu, tapi minta izin dulu kepada mak. Itu dipanggil adab. Samalah kita dengan Tuhan. Kita minta izin nak berubah tu, tapi dengan adab. Itu bagi kita orang level awam yang minta-minta ni. Ni cerita level kita lah. Adapun level orang-orang waliullah tu lain lagi, dia pun tak minta dah. Jadi maksudnya minta tetapi dengan beradab tidak ada masalah. Kerana
apa yang Allah pilih tu sebenarnya itulah yang terbaik kan. Kalau kita minta tak dapat, baiklah sebenarnya. Kalau minta dapat, alhamdulillah. Kalau minta tak dapat, maknanya Tuhan kata itu tak baik untuk kamu. Ada seorang kisah waliullah ni, dia kuat kuat ibadah pagi petang siang malam. Penumpuan dia hanya kepada Allah, nak ibadah pada Allah. Tapi dalam masa yang sama dia perlu bekerja, betul tak? Karena nak menegakkan tulang belakang dia tu. Jadi siang pagi habis dia punya ibadah, dia pun keluar kerja cari duit sikit, dia beli roti sekeping untuk dia makan hari tu. Maka tiap-tiap hari macam tu lah. Wali ni dia tak ajar kita simpan dia banyak-banyak. Kita tak payah tiru dia wali, kita kuali je. Kita kuali ni tak sama dengan wali. Jadi wali ni dia duit hari tu, esok tawakal. Kita tak sampai, jangan tiru, payah tak lagi. Jadi dia tiap-tiap hari kerja, dapat duit, dia belanja, makan, hari tu dia boleh ibadah. Esok dia kerja lagi, dapat duit, beli roti sekeping, makan, lepas tu dia sambung ibadah. Setiap hari macam tu. Akhirnya lah kali dia terfikir, seronok no, kalau tiap-tiap hari tak payah kerja, dapat aja roti 2 keping, terus makan, boleh terlibat ibadat, betul tak? Kerja mengganggu proses ibadat. Bila dia pergi buat kerja, tak boleh lah nak semayang, nak puasa, nak baca Quran, tak boleh lah. Jadi dia tahu seronok lah kalau apa, tiap-tiap hari dapat dia cita-cita dia hak tu je. Sebab 2 keping roti tu nak tegakkan tulang belakang. Kalau kita seronok kalau dapat 2 juta tiap hari, kita lain lagi kan. Seronoknya kalau tiap-tiap hari duit masuk 2 juta, itu kita. Tapi sama cerita tu kita boleh kiaskan untuk cita-cita kita. Jadi wali ni duk bercita-cita macam tu. Seronok kalau aku tak payah pergi kerja, aku hanya dapat roti setiap hari, terus makan, aku terus beribadat. Bangkit pagi yang ibadat, roti sampai makan, terus sambung beribadat. Akhirnya nak dijadikan serta lintasan hati dia tu, Allah makbul. Dan Allah nak ajar kepada dia kerana dia tidak sandarkan kepada Allah. Apa dia? Dia difitnah. Lalu dia masuk penjara. Lalu dia dapat roti free tiap hari 2 keping. Tak payah bekerja. Masuk penjara. Macam makan. Kena buat kerja, tak payah buat kerja. Ibadatlah dalam penjara tu, terus ada buat kerja. Tapi tidak dapat kebebasan. Duduk dalam penjara, nak boleh apa? Sampailah. Tapi wali ni dia redha. Allah pilih macam mana pun dia redha. Redha lah menjara. Menjara lagi senang, tak payah buat kerja. Dia kata ibadat. Tapi satu hari dia terlintas hati dia, ini yang aku lintaskan dulu. Jahatnya adab kepada Allah, maka sehingga Allah ajar padaku. Sebenarnya bagi dia rasa 2 keping tak payah usaha ni baik untuk dia. Dia boleh ibadat. Rupanya tak baik. Sebab apa? Masuk penjara. Penjara ni keterbatasan. Dia bukan lagi dengan urusan dia duduk dalam penjara. Maklumlah kan, kadang-kadang nak ibadah pun sebenarnya taklah boleh konsisten sangat, terganggu dan sebagainya. Rupanya dia kata, rupanya pilihan dia tu masih belum yang terbaik. Sebab tu kita kalau nak doa, kita nak apa, doa dan minta jadikan kebaikan. Ada orang dia nak kaya, Allah bagi kaya, lepas tu serabut bala. Pagi, petang, siang, malam tak boleh lena. Duit boleh dapat banyak kan, sains saja, duit Allah bagi banyak. Tapi tak aman, tak tenang. Ada orang dulu bujang, nak kahwin sampai mai jumpa ustaz, bagilah doa sikit kat saya, saya nak kahwin ni lama dah, tak kahwin ni, bujang ni. Doa tiba-tiba boleh alhamdulillah ustaz kahwin. Tak lama lepas tu mai mengadu pada ustaz pening kepala apanya kahwin ni. Contoh. Jadi sebenarnya kita kalau nak minta apa, mintalah kebaikan. Tak ada masalah. Kita ni manusia biasa yang ada keinginan, boleh minta apa yang kita nak, tapi tambahkan doa kita tu, ya Allah jadikan dia baik untukku. Waj'alhu khairan li, jadikan dia baik untuk aku. Ataupun kita taklikkan, ya Allah jika dia baik untukku,
maka engkau takdirkan ia buatku. Minta begitu. Supaya apa? Supaya pilihan kita itu mengikut kehendak Allah. Dapat tak dapat, itu Allah lah. Allah. Itu akal lah. Akal kita. Kalau orang tak ada akal, dia tak boleh fikir, dia tak faham. Dan yang terlebih besar itu apa? Baru cerita satu permata kat habis masa orang. Ma'rifah billah, ma'rifatullah ta'ala azza wa jal, yang iaitu sebab bagi bahagia dua negeri. Ma'rifah billah ni sebab bagi bahagia dua negeri. Dua negeri makna apa? Dunia dan akhirat. Itu makna dua. Bila seseorang dapat ma'rifah, dia akan bahagia dunia, dia akan bahagia akhirat. Kita tak dapat ma'rifah, maka kita tak bahagia. Ma'rifah ni apa? Alhamdulillah. Ma'rifah ni apa? Dari segi bahasa, dari segi bahasa lah, ini bukan dalam konteks ilmu tasawuf. Dari segi bahasa, ma'rifah dengan ilmu benda yang sama. Ma'rifah adalah ilmu, ilmu itu adalah ma'rifah, terjemahan dia sama. Ilmu dan ma'rifah kita kata. Orang bila mengaji dia dapat ilmu, begitu juga dia mendapat ma'rifah, itu samalah. Orang yang ada ilmu namanya alim, orang yang ada ma'rifah namanya arif. Itu dari segi bahasa benda tu sama saja, tak ada beza. Tapi di dalam ilmu tasawuf, ulama sufi dia membezakan antara alim dengan arif, ilmu dengan ma'rifah, dia beza. Untuk ilmu yang zahir ini kita sebut dengan ilmu lah. Ilmu ni apa? Maklumat. Orang yang alim maknanya orang yang mempunyai maklumat banyak di dalam hati dia, dalam akal fikiran dia. Dia tahu dia tahu ilmu bahasa Melayu, ilmu matematik, ilmu sains, geografi. Itu dipanggil alim, ada ilmu. Dia tahu fiqh, dia tahu tauhid, dia tahu nahwu, sharah, hadis, tafsir, dia tahu banyak. Maka ini dipanggil alim. Dia ada banyak maklumat di dalam dia. Tapi arif ni siapa? Arif ni adalah waliullah. Orang yang alim mengetahui hakikat sesuatu, tetapi orang yang arif ni dia merasai hakikat sesuatu. Dia rasa. Dia rasa. Ini dipanggil arif. Kalau bandingan secara mudah-mudah dulu, bandingannya apa? Orang yang alim dia tahu buah pelam macam mana. Pelam macam mana pelam? Warnanya hijau. Kalau masak dia kuning-kuning emas. Isi dia macam-macam color lah. Ada kuning, ada oranye, ada macam-macam color. Rasa macam mana? Belum lagi rasa. Orang yang arif ni dia dah potong pelam, dia dah makan, dia dah rasa manisnya pelam. Orang alim dia tahu manis pelam, tapi manis pelam tu macam mana? Tak boleh nak cerita lah manis pelam ni macam mana. Manis pelam ni orang yang dah makan dia boleh cerita. Orang yang dah rasa tu tak boleh nak sampaikan kepada orang yang belum rasa. Contoh yang mudah, Zaim tak kahwin lagi, Pak Syed seronok dah kahwin. Contohlah, bagi tahu lah seronok. Cuba cerita kat Zaim, seronok kahwin tu macam mana? Boleh? Nak cerita macam mana seronok? Contohlah, di Yaman ada satu makanan nama Harisah ni, saya cerita hak orang tak tahulah. Kalau cerita hak orang dah makan, berapa saya cerita kan? Harisah ni dia satu jenis makanan disebut di dalam kitab. Dia daging kambing tu dia dikisar campur dengan gandum. Dia nak kata bubuk, dia bukan bubuk. Dia boleh pegang, tarik dengan tangan, lihat macam ala-ala plastisin lembek tu. Macam apa budak-budak dah duk main tu? Lime, lebih kurang macam tu. Harisah tu sifat dia macam tu.
Dia campuran dengan daging, dengan gandum, dimakan mesti sejuk, dia cicah dengan madu, sedap. Tapi macam mana saya nak cerita sedap tu dekat orang yang tak pernah makan? Macam mana saya nak cerita? Saya boleh cerita lah isi kandungan dia daripada tepung gandum. Dia adalah campur air, bahan-bahan dia entah apa lagi saya pun tak tahu lah kan. Tapi dia daging kambing tu dia kisar. Dia tak nampak urat kambing tu, tak nampak dah. Tapi bila kita makan, kita rasa daging kambing. Nak kata cucuk ke apa benda tu? Dia akan cucuk lah, tak tahu lah. Nama dia harisah, bukan nama orang, nama makanan. Dia makan dia dengan madu, dicicah dengan madu. Dia sebab nak bagi panas badan orang musim sejuk. Sedap, saya suka makan lah, dah sedap. Nak beli kadang-kadang pasal mahal. Orang sana kalau banyak duit musim sejuk, dia beli harisah. Orang yang sederhana sikit, kalau tak ada duit, dia beli kurma. Orang kaya-kaya makan harisah musim sejuk. Orang sederhana makan kurma musim sejuk. Orang yang miskin buat macam mana nak pergi panas badan? Dia berkata pergi jemuk tengah hari je lah. Jadi nak habaq apa? Sedap harisah ni. Macam mana saya nak cerita? Tak tahu nak cerita? Kan dia cerita. Kena rasa? Mak Saleh dia tak pernah makan durian. Ada Mak Saleh mai jumpa kita, dia tanya, rasa macam mana durian? Kita kata sedap. Dia tanya sedap macam mana? Macam mana nak cerita sedap durian kat Mak Saleh? Manis? Gula pun manis. Macam mana nak cakap kat dia? Inilah yang dipanggil di dalam ilmu tasawuf zauq, rasa yang hanya diberi kepada orang yang arif. Orang alim tak merasai benda ni. Al-arif billah, dia merasai, mengenal Allah dengan rasa. Maka orang yang kenal Allah dengan rasa ni, dia tak sama macam kita yang mengenal Allah dengan ilmu. Nak mengenal ni, dia permulaan dengan ilmu. Kenal Allah ni dengan ilmu tauhid, belajar Allah ni sifat dia 20 yang wajib kita ketahui, wujud qidam baqa, sampai habis belajar detail satu-satu dalil-dalilnya. Maka kita dapatlah mengenal Allah secara ilmul yakin. Keyakinan kita dengan Allah berdasarkan ilmu. Tapi adakah kita merasai? Belum. Belum merasai. Bila orang tu sudah merasai mengenal Allah, maka rasa ni dia bukan dalam proses pengajian dah. Orang yang merasa inilah dia orang yang takut dengan Allah. Bila orang yang dapat ma'rifah ni dalam hati dia, maka orang ni lah yang dia akan rasa malu sangat depan Allah. Macam cerita para anbiya, malu sampai nak angkat kepala pun tak mampu. Malu. Kita duduk dalam rumah terkangkang elok, tak sedar Allah memerhati. Betul tak? Kita depan orang malulah kan, ada terkangkang pada orang pula kan. Orang duduk depan kita, Allah sentiasa memerhati, tapi kita tak malu. Rasa tu tak ada. Kita boleh buat-buat, cuba untuk beradab, tapi rasa tu tak ada. Orang yang dapat ma'rifah ni orang yang mengagungkan Allah. Orang yang dapat ma'rifah ni orang yang hatinya bersih. Sebab itulah Imam Ghazali kata, kena bersihkan hati ni. Sebab Allah nak campak ma'rifah dalam hati kita bila? Setelah hati kita bersih. Dan orang yang dapat ma'rifah ni orang yang Imam Ghazali kata bahagia dunia akhirat. Kat dunia ni dia rasa tenang sahaja, dia rasa senang dan tenang. Bukan kerana masalah tu tak ada. Masalah ada, tak hilang. Tetapi kerana sudah ada di dalam hati dia redha, maka dia tenang. Apa saja yang Allah letak tempat dia tu, dia akan rasa tenang dan senang. Kita tak ada masalah mana sangat pun, tapi duk berasa serabut. Sebabnya kita tak ada ma'rifah di dalam hati. Orang yang dapat ma'rifah mewajibkan perasaan redha datang rasa. Hati kita ni kubur kita. Kalau kita hati yang mati ni, maka kalau hati kita ni kotor, maka dia jadi kubur. Kita bawa kematian tu pergi mana-mana. Orang arif ni dia tak sama macam kita. Sebab tu kita bila dengar cerita orang sufi-sufi, dia tak sama. Orang waliullah ni, kalau Allah terima doa dia, dia syukur sekali. Alhamdulillah, Allah makbul hajat dia.
Tapi kalau Allah tak zahirkan apa yang dia doakan, berkali-kali lagi dia syukur, berkali-kali ganda lagi dia berterima kasih pada Allah. Kita kalau minta tak dapat, stres kan? Ya Allah, nak itu tak dapat. Sebulan dah minta tak dapat lah kali, putih asam. Kita kecewa bila permintaan kita Allah tak beri. Tapi seronok dan bangga kalau Allah bagi. Jampi-jampi bun-bun sikit nak bagi minum. Ustaz jampi tu alhamdulillah anak saya jadi teri kembang. Jadi banyak doa. Contoh. Jadi kita ni berasa seronok, tapi bila buat tak jadi. Allah ni dia cuma nak zahirkan. Bila kita doa makbul, Allah nak cerita aku boleh bagi. Dan sifat aku ni memberi. Tapi salah satu bentuk pemberian Allah juga adalah tak bagi. Allah ni tak bagi itu adalah bagi, tak beri itu adalah beri. Itu cara pemberian Allah. Kerana bagi Allah tak beri itu lebih baik daripada beri. Maka ulama sufi ni dia faham benda tu, maka alhamdulillah tak bagi, alhamdulillah seronok. Kita rasa kecewa. Hatinya tak sama macam hati orang wali Allah ni, dia tak sama macam kita. Hati dia bersih. Orang yang arif billah ni dia lagi suka sakit, seperti mana kata sebahagian sahabat, aku lagi suka sakit daripada sihat. Aku lagi suka miskin dari kaya, aku lagi suka susah dari senang. Kenapa dia cakap macam tu? Kenapa dia cakap macam tu? Bukan kerana dia tak suka kaya, bukan kerana dia tak suka sihat, tak. Kerana di situ dia merasai ketika dia sakit badan dia, tapi rohani dia dapat rasa nikmatnya Allah campakkan dalam hati nurani ketika dia tengah sakit. Ketika dia tengah susah, dia dapat merasai anugerah Allah. Hak tu yang kita tak dapat. Hak tu kita tak dapat. Kalaulah kita tengok cara kerja orang kaya ni, saya buat bandingan lah supaya nampak lebih jelas. Kalau kita tengok kehidupan, kita tak tengok harta orang kaya, kita tengok kehidupan orang yang kaya, jutawan. Dari pagi sibuk keluar kerja, pergi sana pergi sini, urus sana urus sini, pening kepala, sakit, stres, pekerja lari, pekerja ni tak buat kerja, pekerja ni sampai malam pun kadang tak boleh tidur, pening kepala. Agak-agak kita mau hidup macam tu? Kita tak mau kan? Tapi dia, kenapa dia sanggup berhadap benda tu? Pulangan dia luar biasa. Dia dapat duit yang banyak. Betul tak? Sebab tu dia sanggup. Kenapa orang sanggup kerja kontrak? Penatnya keluar dari pagi tengah panas, panjat bukit, panjat gunung, panjat bangunan, batu simen sampai berkampit-kampit. Kau nak kita satu kampit tu patah pinggang lah. Dia sampai 3-4 kampit sehari. Tengah-tengah panas hembang, panjat atas bumbung rumah orang, buat kerja. Ya Allah, teruknya kerja macam tu. Hanya nak tak, dia dapat rasa manisnya duit yang diterima, maka dia sanggup. Kita tak sanggup ketika kita nampak kesusahan, tapi orang tu sanggup ketika dia merasai kemanisan. Maka kita tak sanggup sakit, tak mau. Kalau boleh tak mau sakit, kalau boleh tak mau susah, kalau boleh tak mau diuji, kalau boleh tak mau benda ni. Sebab kita tak nampak kemanisan dia. Orang yang Allah beri, Allah buka hati dia ni, ketika dia sakit, kadang-kadang ketika itulah dia mendapat nikmat yang lain yang rasa manisnya. Ada sebahagian ulama kan, sebahagian ulama sakit, kenapa tak minta doa bagi sembuh? Karena waktu tu dia kata, aku dapat banyak anugerah yang Allah beri kepada aku. Ini yang menyedarinya siapa? Orang yang arif billah. Waktu arif billah ni lain. Mati pun dia tak takut. Mati pun dia tak takut. Kita kalau nak mati tu masa takut. Tak tu duk jaga sangat tu, takut mati. Sayyidina Uthman, hari dia seorang khalifah, dia ada kuasa dan dia tahu hari tu dia akan dibunuh. Tapi kenapa tidak ada pengawal yang mengawal di rumah dia? Kalau dia petik jari saja, dia boleh arahkan, berkawal rumah gua, hari ni ada orang nak bunuh aku, boleh tak? Tapi kenapa Sayyidina Uthman tak suruh kawal keliling rumah dia? Tak takut mati ke? Bukan, kerana Sayyidina Uthman memikirkan umat Islam.
Kalau dia suruh pengawal jaga, dia akan jadi pertumpahan darah yang lebih banyak. Orang nak serang, pengawal nak tahan, laki bergaduh, yang ni Islam, rugi. Sayyidina Osman memikirkan akibat yang tak baik. Jadi tak payah, tak terserah siapa kawal rumah dia. Maka hari kewafatan Sayyidina Osman, dia baca Quran. Tenang saja, baca Quran. Orang nak bunuh dia ni, pecah masuk rumah dia dah, duduk depan dia, pegang pedang di depan dia, baca Quran. Kita boleh lagi? Boleh lagi kita baca Quran? Baca Quran pun tidak. Tak boleh lagi kita dalam situasi macam tu. Boleh lagi kita tengah-tengah sembahyang, tengok tikus lalu pun melompat. Tak payahlah kata benda lain kan. Tak payah cerita benda lain. Tengok ular pun lari selerak lah. Ular lidi je pun, bukan ular sawah. Ular lidi, asyik ke tahu. Itu lagu siapa? Tompel lah. Ular lidi je pun. Tapi Sayyidina Osman tak gentar. Sebab apa? Kerana dia tahu setelah mati ada kehidupan yang lebih menyenangkan. Itu hanya diberi pada orang-orang yang arif billah. Hati dia tu Allah dah campak makrifah. Ini campakkan ini bukan semua orang dapat. Bukan semua orang dapat. Bukan semua orang dapat. Hanya orang tertentu sahaja yang dapat. Tapi nak dapat kena bersih hati. Sebab tu pentingnya kita nak bersih hati. Sebab apa? Nak bahagia dunia dan akhirat. Siapa tak mau bahagia? Kalau boleh kita nak bahagia dunia. Macam mana nak bahagia dunia? Kita kalau faham bahagia dunia tu kena ada jawatan bagus, kerja bagus, gaji bagus, semuanya bagus. Tapi kadang-kadang tak bahagia juga. Kan? Kadang-kadang tak bahagia juga. Bahagia dunia ni dengan ketenangan ni Allah campak dalam hati. Bukan suruh tinggal kekayaan dah. Nak kaya silakan, nak cari harta. Tapi nak kaya yang sebenarnya ini ada pada pembersihan hati. Bila kita dah bersih hati, ketika itulah Allah campak ma'rifah. Semakin tinggi ma'rifah, semakin kenal dia Allah, maka semakin dekat dia dengan Allah. Semakin dekat dia dengan Allah, semakin takut dia kepada Allah. Semakin takut dia dengan Allah, semakin tunduk malu dia mengagungkan Allah. Ini ma'rifah billah. Ramai ada orang macam ni? Tak ramai, sikit. Sebab tu dalam hadis Nabi kata apa? Aktsaru ahli jannah al-bul. Yang paling banyak orang ahli syurga ni orang yang bulhu. Al-bulhu ni maksudnya apa? Orang yang bodoh. Dalam hadis Nabi kata orang yang paling banyak masuk syurga ni orang yang bodoh, orang yang tak cerdik. Apa maksud di situ? Banyak tafsiran ulama lah. Ada sebahagian ulama kata apa? Masuk bodoh di sini maksudnya apa? Orang yang bodoh dengan urusan dunia tetapi alim dalam urusan akhirat. Dunia ni dia tak pandai sangat, dia tak tahu lah. Bab dunia aku tak tahu, tapi bab akhirat aku tahu. Ini orang paling banyak dalam syurga. Betul lah. Orang yang tahu tentang akhirat, yang paling banyak akhiratnya, dia lah masuk syurga. Ada satu ulama ada tafsir maksud begitu. Ada sebahagian ulama mentafsirkan apa? Mentafsirkan orang yang arif billah. Kerana arif billah ni dia orang yang ilmu dunia ni dia tak peduli pun, dia hanya tentang akhirat. Dan ada juga ulama yang tafsirkan orang bodoh ni maksudnya apa? Orang bodoh ni orang yang menyembah Allah kerana syurga. Orang yang masuk syurga ramai siapa dia? Orang yang sembah Allah kerana syurga. Orang yang sedikit dalam syurga ni siapa? VVIP, siapa dia? Orang yang arif billah, yang menyembah Allah bukan kerana syurga tapi kerana Allah. Mereka ni arif billah. Macam Rabi'atul Adawiyah. Orang yang macam Rabi'ah ni ramai tak? Tak ramai, sikit. Yang ramai dalam syurga ni apa? Orang yang macam kita, orang menyembah Allah, InsyaAllah amin. Orang yang sembah Allah kerana nak syurga. Itu memang ramai. Kita sembahyang nak syurga, puasa nak syurga, zikir nak syurga, InsyaAllah ramai yang masuk syurga macam ni. Tapi yang masuk syurga hanya menyembah Allah kerana cintakan Allah, macam Rabi'ah contohnya, macam Sufyan As-Sawri, Hasan Al-Basri, ini tak ramai, sikit. Dan kelompok ini
nisbah kelompok ramai, kelompok ini dipanggil orang yang cerdik. Kelompok yang ramai ni sembah Allah kerana syurga. Ni Nabi kata al-bul, orang yang bodoh. Kenapa? Kerana nisbah. Nisbah kepada arif billah kita anggap bodoh kan? Kita ni kat sekolah bukan tak pandai, pandai kan? Skor selalu. Tapi nisbah pada orang genius, kita bodoh lagi lah. Betul tak? Kita walaupun periksa selalu dapat nombor 1 contohlah. Ataupun kita ni selalu top 10 lah, top 5 ke contohlah. Periksa ni tak pernah lah dulu kat sekolah-sekolah rendah dulu, tak pernah lagi lah dapat nombor 6. 3, 4, 2 1 tak pernah. Tapi 2, 3 tu pernah. Jadi kita cerdik tak? Cerdik. Tapi nisbah dengan hak nombor 1 bodoh. Kita dengan ahli maksiat, orang kafir yang masuk neraka, kita cerdik tak? Nisbah mereka kita lebih cerdik kerana kita memilih syurga. Tapi kita nisbah kepada arif billah, kita masih bodoh. Sebab tu Nabi kata orang yang paling banyak masuk syurga orang bodoh. Sebab apa? Yang VIP arif billah tu sikit saja. Orang yang banyak tu orang yang sembah Allah kerana syurga. Ada lagi lah tafsiran lain lagi lah. Ada lagi. Itu arif billah lah. Faham ke tidak tak tahulah. Cerita pun lajak-lajak sangat kan. Kadang-kadang ada orang tak boleh lajak-lajak sangat. Dia tak nak mudah-mudah. Cerita mudah-mudah dah Ustaz. Cerita suruh semayang, suruh puasa, sudahlah. Baik, dah satu. Dan kemudian mata hati. Mata hati ni dipanggil basirah. Allah alam. Kita nak cerita tentang mata hati pula. Hati ada mata? Ada. Mata batin kita panggil. Ini semua anugerah yang Allah campak dalam hati kita. Tapi campakkan itu mestilah di dalam bekas yang bersih. Hati kita ni umpama wadah, umpama bekas. Maka untuk diisi benda-benda yang baik, mestilah bekas pun baik. Bekas pun mesti cantik. Kalau kita ada cawan yang bersih, kita akan tuang air yang bersih. Kalau cawan kita kotor, tak tuang air yang jernih, tak boleh masuk. Kalau masuk pun dia jadi ketok. Cawan ni orang tuang yang jernih pasal dia dah dibasuh. Hati kita Allah nak campak ma'rifah tadi, dan Allah nak campak yang lain-lain lagi yang akan disebut lagi, adalah ketika mana hati kita bersih. Sebab itu penting, kata Imam Al-Ghazali, untuk membersihkan hati kita. Tak cerita lagi pun cara nak bersih hati. Ini baru cerita kenapa kena bersih hati. Belum cerita. Lambat sangat saya baca no? Wallahu subhanahu wa ta'ala. Orang arif billah ni, dia hidup di tengah dunia, tapi dunia tak kontrol dia. Dia tidak dikendalikan oleh dunia. Kita hidup di tengah dunia dan kita ini dikawal oleh dunia. Dunia menyebabkan kita sedih, dunia menyebabkan kita serabut, dunia menyebabkan macam-macam perasaan. Sebab dunia kontrol hati kita. Arif billah ini orang yang dia tidak ada pengaduan apa-apa. Dia tak ada nak mengadu susah itu, susah itu. Itu arif billah lah. Kita pasal tak sampai lagi, itu yang kita ni macam-macam. Tak apalah. Macam-macam tu pun satu perjalanan, satu ibadah buat diri kita. Kita ni atas level masing-masing. Level masing-masing. Cuma kita harap Allah anugerahkan kepada kita ma'rifah, paling tidak sebelum kita menutupkan mata kita yang terakhir kali kan. Walaupun terakhir kali pun, sebelum kita mati pun, harap Allah beri kepada kita ni cinta. Di saat akhir pun tak apa dah. Sebelum nak hembuskan nafas kita tu, harap Allah anugerahkan cinta kepada Allah ni, ma'rifah kepada Allah. Walaupun saat itu pun tak apalah. Walaupun sedikit minta juga. Walaupun sedikit minta juga. InsyaAllah.
Ada soalan kah? Satu atau dua? Yang saya tadi yang membezakan kita dengan makhluk lain akal. Jadi dalam kategori manusia ni ada manusia yang akal dia sangat lemah dan tak mampu. Jadi macam mana kita ada keadaan dan memperbaiki ialah yang istilah dan ikhtiar bagi manusia. Akal ni macam Imam Al-Ghazali sebut. Soalannya apa? Manusia ni dia ada tahap akal dia. Akal, ada orang yang akalnya lebih, ada akalnya kurang, ada akalnya cenderung kepada dunia, ada akalnya cenderung kepada akhirat. Akal ni ada macam-macam kategori cara berfikir dan tahap dia. Jadi macam macam mana kita nak yang orang yang akalnya tak sampai macam kita ni lah. Macam mana tu? Satu yang Imam Al-Ghazali sebut, akal anugerah Allah. Akal anugerah Allah. Ada yang Allah bagi lebih, ada yang Allah bagi kurang. Imam kita nak jadi macam Imam Syafi'i, yang tahu dia lah. Akal Imam Syafi'i ni kategori dia genius. Imam Ahmad depa ni kategori jenis. Mujtahid ni semua kategori jenis. Siapa boleh hafal 1 juta hadis? Kalau bukan jenis, dia tak mampu. 1 juta hadis tak mampu. Itu Imam Ahmad. Pertama itu, kita kena meyakini akal ni takat itulah, itu rezeki yang Allah beri pada kita. Yang kedua, kita kata apa yang Allah pilih itu yang terbaiklah. Dan juga Nabi kata yang tadi, yang paling banyak ahli syurga siapa? Al-Buluh, orang bodoh. Yang penting kita selamat, itu saja. Mudah-mudahanlah kita selamat, insya-Allah. Dan dalam dunia ni Allah punya cara untuk mentadbir dunia. Allah punya cara untuk mentadbir dunia. Allah tak jadikan semua manusia sama dah. Manusia takkan boleh semua sama. Kalau semua cerdik pun tak boleh, semua bodoh pun tak boleh, semua jadi ulama pun tak boleh, semua jadi arif billah pun tak boleh, semua jadi menteri pun tak boleh, semua jadi rakyat pun tak boleh. Semua rakyat siapa raja, semua raja siapa rakyat. Tak boleh. Maka Allah punya cara mentadbir dunia. Bila dia buat manusia di dunia, dia buat juga syaitan di dunia. Dia buat juga malaikat turun di dunia. Dia buat Iran, dia buat Israel, dia buat Palestin. Semua Tuhan yang buat. Kalau semua jadi Israel pun payah juga. Semua jadi Iran pun payah. Semua jadi Palestin pun payah. Tak. Allah jadikan ada yang jadi Iran, ada yang jadi Malaysia. Duduk saja. Ada yang jadi Israel, ada yang jadi Amerika, macam-macam. Maka kita ni hanya buah catur yang kita tidak faham. Maka kita sebagai hamba Allah, kita hanya terima apa yang Allah beri kepada kita, dan kita hanya berjalan mengikut apa yang Allah suruh dan mengikut apa yang Allah letak kepada kita. Sekarang Allah letak kita di mana, apa keadaan kita, maka kita hanya jalankan tugas sebagai seorang hamba. Qadar yang kita ada. Kalau kita ulama, jalankan tugas seorang ulama. Kalau kita seorang doktor, jalankan tugas seorang doktor yang bertakwa pada Allah. Kalau kita seorang murid ataupun kita kata apa, orang awam, maka kita jalankan tugas kita sebagai seorang awam. Allah punya jalan, punya cara untuk selamatkan kita. Tak semestinya orang alim sahaja yang selamat. Kalau macam tu, orang yang tak alim kata macam mana kami? Tak semestinya ahli taat saja yang masuk syurga. Kalau macam tu orang maksiat kata macam mana dengan kami? Tak semestinya. Allah punya cara. Di mana saja, apa tempat, kita hanya jalankan tugas. Kita sekarang berada dalam keadaan nikmat, alhamdulillah, syukur. Kita sekarang ada di dalam keadaan maksiat, bertaubat pada Allah. Kita sekarang ada dalam keadaan bala, sabar kepada Allah. Qadar kita, tahap darjah 1, cara darjah 1. Kalau kita awam, cara awam.
cerita wali, cerita sufi, arif billah itu inspirasi, penguat semangat supaya kita ni boleh bertahan. Aku ni teruk-teruk pun tapi wali Allah uji lagi teruk, contoh kan. Kisah-kisah tu dia hanya nak menguatkan kita sahajalah. Begitu. Itu saja. Allah Subhanahu. Soalan lagi kan? Ya. Amalan itu boleh dalam besok untuk asal yang Satu Muharram bila? Hari Jumaat. Amalan hujung tahun dan awal tu di antaranya adalah kita baca doa akhir tahun. Petang esok kan? Esok akhir kan? Bukan hari ni besok Jadi petang besok maka sunat kita baca doa akhir tahun petang tu, dan awal tahun iaitu maghrib, terbenamnya matahari maghrib tu kita akan baca doa awal tahun. Maka yang seeloknya daripada asar sehingga terbenam matahari, dan terbenam matahari masuk maghrib itu kita perlu penuhkan dengan apa-apa amal. Kenapa? Kerana Nabi suka ketika mana pembukaan dan penutup itu diisi dengan ibadah. Tak kisahlah apa pun. Penutup tahun isi dengan ibadah, pembukaan tahun isi dengan ibadah. Kerana bila buka dengan baik dan tutup dengan baik, tengah dia akan jadi baik. Itu kata ulama berdasarkan hadis Rasulullah. Jadi Nabi dia suka macam tu. Jadi kita walaupun banyak dosa kita di tengah tahun ni, tapi kita tutup tahun kita ni dengan amal. Jadi mula petang esok tu buat amal-amal ibadah yang mampu kita buat, yang biasa kita buat. Kalau kita biasa berselawat, kita boleh berselawat. Kalau kita ni mudah bersedekah, maka kita sedekah. Kalau kita ini orang yang bertahlil, suka zikir la ilaha illallah, orang baca Quran, maka buat apa sahaja amalan-amalannya. Buat. Itu di antara yang mudahlah. Isi waktu penutup dan pembukaan tahun tu dengan amal. Dan kita niatkan di dalam pembukaan tahun kita itu dengan niat yang baik-baik. Pada tahun ini, ya Allah, ya Tuhanku, aku berazam untuk menjadi orang yang bertakwa. Aku berazam untuk menjadi orang-orang yang menjunjung perintahmu, berazam untuk meninggal laranganmu. Kita azam benda yang baik, dan kita tutupkan azam dan niat kita itu dengan, dan aku berniat dan berazam seperti mana apa yang diniatkan oleh salaf as-salih, salafus salih dan para anbiya dulu-dulu. Masukkan niat kita di dalam niat mereka, niat mereka di dalam niat kita. Begitu. Kita niat macam tu. InsyaAllah maka Allah beri pahala sepanjang tahun. Dan ada lagi lah di antaranya pada awal tahun ni ada kelebihan-kelebihan dia. Ada kelebihan-kelebihan dia. Awal tahun kita kena pada malam Maulid Nabi kan, malam besok malam alhamdulillah insya-Allah. Jadi maulid esok spesial lah, malam awal tahun. InsyaAllah saya akan beri mungkin kaifiat tulis bismillah awal tahun, dan kalau saya ingat lah. InsyaAllah. Wallahualam. Ya. Ya, malam besok. Malam besok. Jadi malam boleh tulis bismillah dengan angka sebanyak jumlah bismillah. Apa dia 7 macam mana? 786. 786. Kucing. 7 tulis 700 80 kali. Nanti besok saya ceritakan mungkin kaifiat. Siapa yang rajin lah ni, siapa yang rajin buat bismillah tulisan wafat. Soalan tu. Kuliah Ustaz Zamani hari Jumaat ditangguhkan. Jumaat lusa. Ditangguhkanlah, ada urusan mungkin. Jadi kita tangguhkan. Saya pun tak wani lah nak ganti. Ada bagi tahu saya. Tadi dia minta suruh ganti. Ada soalan lain kan? Tak ada lah. Allah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlasin as-siddiqin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi